Okey, Assalamualaikum. Saya Zarul Hussein aka Zarul Umbrella, bersama saya CK Faizal. Yo! Anda masih lagi bersama kami. Terima kasih. Bersama Audio Siar Podcast Borak Dalam Geli. Ya, nombor 1 di hati anda semua. Terima kasih banyak-banyak kepada anda bersama dengan kami, yang mana pendengar-pendengar dan juga penglihat-penglihat yang baru. Penglihat Kan? Dia baru lihat kita kan. Okay. Korang jangan lupa subscribe dan korang akan dapat macam-macam benefit daripadanya. Antaranya korang boleh menangis bersama kami, korang boleh ketawa bersama dengan kami, korang boleh jadi seorang yang berpendidikan tinggi apabila menaiki pesawat. Ada ilmu. Kemudian anda akan ada masa depan yang cerah untuk anda, diri anda, anak-anak, anak saudara, abang ipar, semuanya. Yes. Dan kepada anda yang belum lagi subscribe lagi sekali, kepada yang berminat atau suka dengan konten kami, di bawah itu ada lambang love dengan lambang ringgit. Itu adalah kalau anda rasa anda ingin menyumbangkan sesuatu, duit kopi kami ataupun duit apa sajalah, sumbangan untuk orang bagi appreciation, tanda penghargaan, disediakan di situ. Korang ada option RM2, RM6, RM5, RM10, RM60 sampai RM100. Dia custom pun boleh juga kan kat situ kan. Custom boleh juga. Tapi saya nak merayulah kat korang kan. Kalau boleh tu bersedekah lah kan. Maklumlah guest kita hari ni semua mengenai bersedekah, kongsi rezeki. Jadi kami mohon pada anda untuk kongsi rezeki bersama kami. Sebab memanglah kata, alah Abang Zara tu kaya dah tu. Nyanyi sana sini. Bank Islam, bank rakyat, bank apa. Semua dia nyanyi. Kan, segala bank dia nyanyi. Dia ada komitmen dia. Dan juga saya nak bagi tahu kan, ini kos ni semua, ya Allah, ya Rabbi, ya Salam. Tapi kalau ada yang dapat membantu, meringankan, kami mendoakan semoga anda semua dimewahkan rezeki. Dan semoga ada juga rahmat-rahmat, berkat-berkat yang lain. Allah akan tolong anda pula meringankan. Bukan senang sebenarnya. Yang ini nak kena beli. Nak bagi audio yang terbaik untuk anda. Bukan nak nunjuk-nunjuk. Tak ada. Kerusi ni lama tak tukar. Kerusi lama. Korang, kalau satu lagi korang, boleh tak kalau korang bagi tu, korang tulis kat situ, bang, ini untuk pasu kat atas ni bang, bila nak tukar? Boleh kan? Tapi kenalah harga pasu. Harga pasu. Nak tukar kursi bagi harga 2-3 ribu, tukar satu set sofa. Ya Allah, kami kita tukar terus. Ya, sebab kita orang dah merayu, dah minta sponsor. Tak hadir. Tadilah sponsor kursi lah kan. Yang lain hadir, alhamdulillah. Yang lain tu tolong datang bagi Abang Zarul. Air kopi. Tak ada pula sesi kedua air kopi. Mana pergi air kopi kau? Tak ada. Kita nak cepat hari ni pasal kau banyak job kan. Korang banyak job tu pun bukan masuk tak ada. Lain. Kita nak cepat, kita terlupa. Apa kau nak cakap? Dah semua dah kau cakap dah. Nasi aku beli ke tak nasi ni? Nasi. Korang nasi pun tak beli korang. Bagilah super tax. Tak ada. Nasi ada tuan-tuan dan puan-puan saja sikit. Ya, melawak. Kita rushing hari ni sebenarnya. Nanti kan tak pasal-pasal aku kena panggil dengan jabatan buruh. Ya tak ya. Okey bang, guest kita hari ni abang. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya abang, ya habibi. Dia tadi cakap ni santai ke ni tazkirah kan? Itu kau cakap macam tu. Carut dia balik lah. Tak baiknya aku, astagfirullahalazim. Okey, tuan-tuan dan puan, macam biasa kita ada tetamu, dan tamu kita hari ini ialah bekas pramugari daripada Malaysia Airlines, MH di hatiku. Nampak tak? Hatimu, jangan hatiku sangat. MH di hatimu, Malaysian Hospitality. Ya, di hatiku. Going beyond expectation. Ya, itu zaman aku juga, zamamu juga. Yes. Bestnya. Semua kita bertiga ni daripada kapal yang sama. Dan kita berada di galley yang sama. Ya, dan saya dengar banyak sejarah korang ni. Tetamu kita ni ada sejarah bersama saya sebab saya pernah terbang di awal penglibatan saya dalam bidang kepramugaraan ini. Dia memang ada perkataan juga Dewan Pasir kepramugaraan. Dia akan take note daripada Borak Dalam Geli. Kepramugaraan. Di mana masa tu aku trip 5 days trip. The first day, the first long trip masa aku join, that was 2000 lah. Itu je lah. Tapi ada banyak momen-momen sejarah-sejarah yang manis untuk dikenang. Dan seronok dan kelakar pun ada. Ya. Dan
tragis juga pun ada lah kan. Ya kan, I dengar ada macam berdarah sana sini kan. We'll see. Okay, tuan-tuan, saya kenalkan Nur Herdawati binti Zakaria ataupun orang panggil dia Herda. Assalamualaikum. Apa khabar? Alhamdulillah. Thank you for... Apa kita geng acik-acik? Terus mak nak pegang tangan ni kan. Dah acik marharban dah tu. Betul ke? Okay, thank you invite I kat sini. Alhamdulillah dapat jumpa Zarul balik. And nice meeting you sikit. Okay. I sebenarnya the back story ex-husband dia. Tak apa Tak apa. Awal-awal kau dah ex kan. Aku acik-acik dengan ex. Aku nak tahu steward ke tak. Tak, ex-husband dia pernah muncul dalam aku punya video masa PKP dulu. Dekat kalau tengok Captain Kebun something like that kan. Kebun Captain. Kebun Captain. You Google search, tak apalah, I letak link kat bawah ni, kau boleh tengok lah. So masa tu PKP semua pilot buat Kau main. Mari kita congkel rahsia-rahsia. Untuk tidak menyinggung mana pihak ni. Tidak. Okay, itu punya back story lah. Back story. And then dia kata, masa tu wife kan, my wife pernah fly dengan you. Aku pun macam blur je. Mana satu? Yelah, kita ramai kan, tak kenal. Irda banyak Irda aku tak tahu. Sampailah satu hari jumpa dia dekat somewhere dekat around my house, rupanya dia yang dimaksudkan. Baru flashback balik 5 hari. That 5 day trip yang yang momen yang biasanya 5 day trip ni banyak momen yang tercipta sebenarnya. Yes, betul. Best lah, trip tu memang best. Yes, 5-5 saya pun kru. sama juga. Saya banyak ingat kru-kru yang waktu kita kita pula jadi ni bercakap, dia tak cakap. Tak, sebab tadi kita tak puas bercakap. Dia tak tahu inside story. Okay, dah. Bagi tahu mana asal ni dululah. Okay, I dari Taiping, Perak. Perak juga. Lumut dia. Okay, Manjung dia cakap Perak sikit. Kata Roma ya. Yang ni cakap utara. Taping utara sikit. Dia cakap utara sikit. Dia belah Penang, belah Kedah. Belah Manjung ni dia bote-bote sikit. Roma ya. Faham. Sekolah apa sana? SM Convent Taiping. Yes. Tapi I anak polis kan. I've been dah pindah-pindah. I tengok muka you memang nampak muka anak polis. Memang kalau fly pun macam polis gitu. Saksa. Sekolah pandai lah. Boleh lah. Jadi stewardess tu boleh kira pandai lah tu. Sekolah aktif lah apa semua. Alhamdulillah aktif. Choir, tenis, hoki, chorus speaking. Choir yang pertama, you cuba nak menandingi? Tidak. Memang aku tak pandai nyanyi sebenarnya. Macam mana boleh masuk choir kan? Entah sebab nyanyi ramai-ramai, tenggelam suara okey lah. Syok-syok. Tapi nak kata suka menyanyi, suka nyanyi. Tapi kata terror menyanyi memang tak langsung ke laut. So lepas SPM, buat apa? Itulah cerita dia. Lepas SPM, I tak dapat lagi SPM result ni. Time tu. I guna forecast result. Pergi interview. Forecast bang. Forecast pun sebenarnya forecast tipu tu. Time tu lah. Forecast tipu maknanya percubaan punya. Maknanya kita punya trial sebenarnya hauk lah sebenarnya. Faham. Lepas tu minta member punya forecast. Pergi photostat. Tulis sign sign guru besar. Okay, pergilah interview. Kat mana? The time tu tak salah I dekat Ipoh. Dulu kan ada Casuarina kan? Casuarina, still ada lagi tak? Casuarina. Kat situ jugalah Amy Mastura interview. Ya, Amy Mastura orang Ipoh kan? Tu geng-geng budak bank convent tu. Ramai? Time tu tak ingat sangat lah. Tapi ramai. 1970? Kau nak turunkan apa? Tahun 90-an. Saya matematik lemah sikit. Time tu 1996. 96. Memang I SPM 1996. Muda lagi 1996. 1996 SPM. Lepas tu guna forecast result. Lepas interview. Then? Lepas tu bila kita dapat result MS tu, dia kata okay, we wait for your SPM result.
Dia nak tak nak dia tunggu Dia juga. nak tak nak dia kena tunggu juga SPM result. Ya. So dapat SPM result, pergi bagi dia orang SPM result, that time memang dah ada dah dapat. Sebab I remember waktu I interview, dulu kan zaman-zaman interview sekali 10 orang. 10 perempuan. Adalah I rasa time I tak ada lelaki, semua perempuan. So bila interview, yang dapat out of 10 tu sebenarnya seorang je. I je. Lepas tu interview tu tanya, you tak ada SPM result lagi. What if kalau you dapat good result? Muda, 17, apalah aku nak jawab ni kan. Dia cakap, okay lah, macam ni lah. Kalau I dapat kerja ni, I pergi kerja. Kalau I dapat uni, I pergi uni. Itu jawapan sangat honest, okay? Kan? Tak ada nak pusing-pusing. I love to fly, I love to travel, you know. Itu je. Kau dapat, tak dapat tak apa. Lepas tu tiba-tiba bila keluar je, okay, Rawati, you're selected. Satu stage je? Satu stage tu 10 orang. That's it? No, lepas tu adalah. Interview lagi? Pergi... Second. Yang one to one tu tak ada salah I. Dia tanya apa pula tu, ingat? Tak, yang tu dia tengok tangan. Cacat tak cacat, dia parut tak parut. Okay. Tengok sepusing, tu. Tahu tak masa pusing tunjuk tu, tahu tak kenapa dia time tu tak tahu. Dia tunjuk je. Ya Allah. Mak macam, apa hal dia suruh mak pusing? Kalau kau suruh tanggal, kau tanggal jugalah kan. Nak cakap apa kan? Dia cakap, apa pasal dia? Tak terlintas sebab we are young kan. 17, my first job, my first ever orang Taiping pula tu. Orang Taiping pula tu. Nak pergi ke Ipoh tu susah kan. Gitu. So macam, okay lah, berserah je lah. Dia suruh aku pusing-pusing. So, tengok tangan-tangan. Tengok selak kat sini kan. Selak sampai sini. Okay. Nak tengok parut dia tuan-tuan. Dia nak tengok parut ataupun dia nak cari. Nak cari kalau boleh lah. Kalau boleh dia orang tak nak lah yang depan sanggul semua akad apa ni. Time leher, tu I tak buat sanggul sebab rambut I shoulder length. Leher dia tengok. Leher dia tak tengok. Oh, leher tak tengok. Dia angkat tangan, lepas tu dia tengok kat muka sini. This area. Dia tak. Dia tengok maknanya dia cakar kucing ke kan. Maknanya dia tengok dekat-dekat ke main dia tengok. Dekat. Tengok dekat-dekat. Dekat at that time. Memang macam waktu tu you memang pergi seorang-seorang diri ke macam mana sebenarnya ni? Memang seorang. Orang Taiping mana tahu pasal. Tapi I memang waktu tu macam nak jadi pramugari. I nak sangat kerja. I nak sangat kerja. Macam I have to work. I don't think susah lah family. Family tak susah. Polis kan takkan lah polis, susah. Duduk barrack ke? Tak, kita orang duduk rumah luar. Pangkat tinggi lah tu bang. Gitu. Kan? Kalau duduk luar, pangkat habis-habis penolong ketua polis atau ketua polis. Dua tu je bang. Gitu-gitulah. Aku dah agak dah. Mana tahu kerja pramugari? Mana tahu kerja pramugari tu? Bapak bagi pula waktu tu? Actually, tak bagi. Bapa I memang tak bagi kerja. Bapa I jenis polis yang nak anak duduk rumah dengan dia. Dia tak kasih anak keluar daripada kepompong dia. Arwah dah. Dia nak tengok anak-anak dia depan dia. Memang nak pergi mana pun susah. Nak pergi belajar jauh pun dapat mana-mana pun. Alah, belajar kat Taiping je lah. Macam tu lah. So I cakap no. Somebody has to go out. Kan, yang kita ni kan pasar raya itu je lah ada. Pasar raya apa tu? Kawanku kan tak ada. Apa dah? Bukan berkat. Sekarang ada dua kan? Sekejap, hotel apa? Panorama. Itu je ada. Kita nak keluar papa. Betul. Papa macam nak keluar. it's very You the only girl ke? No, I have my sister and a brother. So because I ni quite adventurous. At the age of 16, I dah join geng-geng skuter V100. Inara. Tapi tak boleh sebut perkataan tu bang. Kita kena beat je gitu. Aku terlupa lah. Minah penunggang punya. So I memang V100. Memang kita orang ada satu geng yang jenis helmet setengah. Tong GV belakang. Color semua sama dengan helmet semua sama. 16 tahun. Polis ni. Anak polis babe. Lepas tu kan tak cukup ya. Tak cukup. Gedegung-gedegang tu. Yang speaker tu. Oh tambah lagu. Kau speaker apa kau pakai waktu tu?
Speaker Sony yang besar tu ke? Tak tahulah dia orang modify kat dalam Modify tu. lah. Boleh pasang lagu. Satu typing lah tahu I bawa skuter tu. Macam Famous lah you. famous lah kat taping tu macam okay ni skuter anak Tuan Zakaria. Oh. Macam tu. Ini anak Tuan Zakaria. Jangan curi skuter tu. Hidup engkau tak lepas typing. Kan? Kau baru ambil nak keluar typing tak lepas. Tak lepas. Tapi your dad okay pula dengan you. Rems macam tu. Mula dia tak bagi. And then? Tapi sebab I ni very Adventurous. determined. I cakap I nak juga. So dia kala-kala dia kata give up. Sebab abang I dapat motor. Time tu apa? SS100. SS110 110 tu. 110. Abang I dapat SS. Abang I dapat SS. Takkan I tak dapat apa. Tak apalah. I geng-geng time tu geng-geng Cina tau. Chinese friends. I have my colleagues are all Chinese friends kan. Yeah. Indian and Chinese friends. So diorang ni semua of course our parents semua kaya kan. 16 je dapat lesen je. Keluar V1. Keluar V1 baru babe. Kita ni tengok terliak kan. Tak boleh lah cakap tu. Neighbor kat atas tu, neighbor tepi tu semua mak bapak dia beli V100. Punyalah push tiap hari duk nyanyi lagu V100 kan. Kan dulu ada lagu V100. Dia Yamaha ke apa V100 ni? Yamaha kan? Skuter kan? Skuter V100. Advert dia lah. Nyanyi. Nak bagi orang tua tu stres. Dia memang dia stres. Last dia bawa pergi lah. Zaman dulu kan Procop. Ya. Kan Procop. Nak beli cash kan. Dia macam koperasi polis. Awak lah segala apa. Ya Allah. Payslip semua-semua. Payslip lepas dapat warna hijau. Tak shock warna hijau. Bubuh warna mauve. Ala-ala Mercedes color gitu. Pergi hantar cat 300.5. Ya Allah. Tapi I bawa motor memang daripada form 4 sampai form 5. Pergi sekolah, pergi Penang, pergi Ipoh. Pergi Penang. Woi. Memang. Weh, Jangan terpedaya. jangan terpedaya. I tak sangka terus ni. Tapi I nampak masa kita fly I nampak. Kalau you cerita apa baru nampak. Robber sikit lah. Oh my god, pergi Penang. Ayo. Kalau bagi tahu bapak memang tak lepas lah. Senyap lah. Your mum tahulah. My mum tahu. Tapi memang sebenarnya dekat je typing dengan Penang tu. Actually dekat 40 minutes je sampai lah. Kira macam you wild juga ke? I very adventurous lah. Tapi, I semua nak cuba, semua nak try. Semua benda yang orang tak buat, I buat. Tapi macam bila you menunggang macam tu, pergi ke stewardess tu dia agak menyimpang sangat. Betul sebenarnya. Time tu zaman-zaman Quicksilver, Mosim. Yes. Glove. Glove. Body glove. Body glove. Glove pula. Body glove. Body glove. Kau pakailah semua tu. Semuanya surfing lah baju. Jeans Levi's apa? Walaupun dekat Taiping tu tak ada pantai, kau berangan. Tapi berkat tu ada jual Levi's, babe. Oh ya. Okey, tapi macam mana you dapat tahu yang pramuka yang nak pergi dia macam ni, interview kat Ipoh? My sister, dia pergi banyak interview. Dia pergi SQ, dia pergi MA. Oh, dia cuba. My sister, tapi she was married at that time and she had two children, 2 kids. Jadi bila dia dapat je, dia tak boleh pursue. Dia dapat je, dia tak boleh pursue. So at one time kita orang pergi sama-sama pergi SQ interview. So sebenarnya dia dapat, I tak dapat. Oh, SQ. Tapi kita orang interview bilik depan belakang. Dia depan, I belakang. Lepas tu kita orang tengok, that's my sister. Tapi my sister dapat. Although dia dah kahwin anak 2, I tak kahwin lagi. I still young kan at that time. Dia dapat. Tapi I tak dapat. Dia pergilah stage-stage yang berenang sekali berenang semua tu lah. I tak dapat. So I was like, never mind lah. I try MS. SQ? Oh, SQ dulu bawa MS. I tried SQ. Mana dia ada experience lah masuk MH punya interview tu. At that time SQ Kejap, tak ingat lah MH. SQ tak ada. Maknanya kalau pergi SQ dulu, you tak ada SPM result lagi. That means I think lepas MH tu. Lepas MH. Lepas MH, lepas tu kau belagak macam tak nak dalam negara. Aku faham. Tak faham perempuan-perempuan macam ni tau. Tapi dulu kan, mana kita terror bab grooming ni kan. Ala-ala lipstick pun, ala-ala lip merah mulut. You pakai apa? Pergi MH punya. Tapi sebab my sister is makeup Ladies. Tak, dia macam
apa cakap ni? Mak Andam. Mak Andam. Dia Mak Andam. Jadi dia pun macam okeylah adik kau kena buat macam ni, kau kena buat macam ni. So dia yang dia yang okey. So dia memang lawa lah, my sister very very pretty dengan rambut kerinting dia. So dia dia yang groom I lah. Okey kau pakai kebaya je. Kau tak payah nak pakai skirt pendek. So dia pakai kebaya. SQ pun pakai kebaya. Kebaya je lah modal you. Modal kebaya sebab pinggang kecil. Dia hitam lah. Pendek ke bawah ke? Itu baru image cerita image. Terbelah lah. Tak lah. Memang pakai kebaya. Memang kebaya. Tapi tak terbelah lagi lah. Sebab belum. Zaman tu zaman bukan terbelah. Oh, zaman-zaman mermaid. Bukan. Zaman kebaya. Kebarung. Ala-ala ikut badan sikit. Sebab kan MH punya uniform kan kebaya. So you nak nampak lah yang macam you ada curve, you ada that hourglass kononnya lah. Dia nak jual. Padahal tak hourglass pun. Kembang je kan. Tapi betul waktu I join MH, I'm not that small. I was 62 kilo. 60 kilo, 60 to 62. Tapi I don't know, somehow ada rezeki kan. Allah bagi rezeki tu, okay lah. Herda ni rezeki dekat sini. Your dad cakap apa dah dapat ni? Termenung gak Termenung lama. Nangis lah dekat sofa tu. Dia tak masuk campur, I urus semua. Daripada accommodation nak pergi training, daripada mana rumah nak cari, macam mana I nak pergi training naik van tu lah daripada SS5 ke training center kan. I mula nak bawa motor I 100 tu. Skuter tu. Lepas tu bapak saya cakap, you biar betul. You nak kerja stewardess, takkan you nak bawa motor kot. Betul. Tapi ada stewardess bawa motor. Lepas tu? Tapi bapak saya cakap, tak payahlah KL. You are not familiar with the road. This is new place for you. Betul juga. So I pergi, I settlekan semua, minta duit nak bayar deposit rumah semua. Dia merelakan lah. Hari yang dia hantar tu memang dia nangis. Hari dia hantar tu nangis. Actually why I work kan, sebab mak I time tu dah sakit. Dia dah sakit. And we've been taking care of him. Angkat dia, jaga dia, bagi makan dia. Dia dah pencen lah macam tu? Belum. Tapi dia pencen waktu dia DSP. Dia sebab ada kencing manis, dia dah potong kaki. Dia potong kaki dah 10 years. Maknanya a good orang cakap age untuk dia hidup lah sebenarnya 10 tahun after potong kaki tu. So dia dah hidup dengan tiada kaki for 10 years. So dia pakai kaki pasu. So dia pergi kerja pun pakai kaki pasu. Jadi macam I fikir dia ni dah lama sakit. Masa bila dia nak rasa duit anak? Bila dia dah sakit ujung-ujung tu kan, I rasa macam I have to berbakti. I have to serve him. I rasa macam he needs to taste my money. Kau habiskan V100 dekat dia. Dia orang tu nak nangis bang. Potong lah yang ini. Itu perangai aku bang. Kau dah ambil dah. Bila cakap terbayang V100 yang dia beli. Dosa-dosa yang dia buat. Prokop tu. Tapi baguslah dia sedar. Dia bagus sedar. So I rasa macam okay, I ni meminta macam-macam kan. I think this is the payback time. I cakap belajar tu tak apalah. Nanti I dah ada duit esok belajar lah. Which is never happen. And then masuk pergi kelas. Lepas tu apa pesan dia? Kalau you dia menangis of course sebab you kali pertama berjauhan dan kita take care dia kan. Dia risau lah. Dia risau. Risau sebab dia yang ni semua anak-anak polis kan. Okay. Bang, kau jangan tengok muka dia bang. Kita tak tengok. Okay, kenapa dia anak-anak polis. Anak-anak polis ni dia ada satu dia ada satu karakter lah. Karakter. Macam nakal-nakal sikit, takut tak boleh bawa diri kan. Itu I rasa dia takut. Tapi alhamdulillah I work that time really well. That time 97 bila kita kerja MH dulu, kita punya gaji memang asyuk. Dengan forex lagi. Your first job lah. My first job. My first permanent job lah. Permanent job. So sebelum tak pernah kerja mana-mana yang
Semua Adalah waktu tunggu Result cuti, SPM berapa? cuti sekolah, tunggu cuti sekolah. Waktu tu form 4. I kerja Prokop lah. Patut. Kejap. Patutlah lulus loan motor tu. Dia dah tahu dah luar dalam. We connect the dot. We connect the dot already. Now we know. Kan? We know. Tapi that time tu I dah dapat motor. Cuma that time kita move to Sungai Petani sekejap. So kita move to Sungai Petani. So I ada sebulan cuti sekolah, cakap tak tahu nak buat apa kan. Pergi jadi kerani kejap lah. So kebetulan tengok Prokop, I pergilah. I tahu apa Prokop is doing. So just jadi macam lain-lain customer. Sebulan je cuti sekolah, nak naik form 5 kan. So itu je lah my first job. And then waktu tunggu SPM, sebelum pergi interview, still in Sungai Petani, I kerja receptionist dekat MS Garden Hotel. Tak ada lagi hotel tu? Tak ada, I rasa macam tak ada lah. Tak ada dah. Tak ada MS dah. Garden. So MS Garden Hotel. Okay. Sekejap je lah, sementara tunggu So result. memang dah pernah rasa duit titik peluh sendiri. I dapat MS Garden Hotel tu gaji 600. I ingat lagi. 600. Ya Allah, 600. Memang tak pernah dapat satu gedebuk macam tu. I tak pakai satu sen I bagi Nah Daddy. It's for you. Kan? First gaji. First gaji. So masuk di MH, gaji starting berapa? Basic MH? Kita basic lebih sikit. 485. Tak 800. 8. Oh, 800. Time I 800 I remember tak. waktu 800. I remember lepas tolak-tolak I dapat 750. Memang sikit lah. Nak survive memang bapa I supported me lah. Duit bilik. You duit sewa kat transport. mana? Dekat SS5. Ada bilik. Bilik kat SS5 Subang Depan Giant kecil dulu tu. PJ lah, PJ. Dulu kan ada transport Ya. MS datang ambil pergi training class. So how's your training punya ni? Okay, training I budak-budak. Time tu B100 punya perangai lah ni. Dia macam masuk je training school. Siapa ada motor? Kan? Hello, excuse me. You ada motor. You are my friend. So batch berapa? Nombor tak ingat batch? 381. Sorry, I 382. Tapi twin batch dengan 381. Sama dengan Jasmine, Arwah Sanjit. Mendiang Sanjit. Late Sanjit. Late Sanjit yang MH17 tu? Yes, MH17. Yes, that's my Okay. best buddy lah. Okay. Jasmine, Sanjit. Semua ni yang abang-abang yang jaga adik-adik. Faham. Dalam hati kan. Budak-budak ni kita kena jaga ni sebelum terlepas. So training ada ni tak? Exam okay? Best student. Trophy. Serious lah. Best student trophy. Semua yang join tu tua-tua 30, 20 lebih. Bawah BSPM fresh lagi otak. Takkanlah tak best student gitu. Gitu. Tak adalah. Tapi memang sebab kita punya momentum memang baru SPM masih fresh. Jadi macam belajar tu is kacang lah. Macam semua masuk. Jadi tua-tua ni pun datang kat you lah. Tolong terangkan. Lepas tu yang nak meniru pun kau juga jadi mangsa lah. Faham? Ya, macam ni. Exam nombor 3. Kan? Ni A, B, C, D. Ni. Tapi dulu kan first, second, third question semua sama. Betul. Tak ada. Sekarang jangan harap. Tak ada Creativity kan. Saya pun sempat zaman yang pakai paper. Paper kan. Kita zaman tu lah. Tapi my batch mates mostly are men. Semua steward. You? We only have 3 Malaysians, which is me, ada 1 Indian girl and 1 Chinese girl. And I the only Malay. The rest? Ada seorang Malay lagi, tapi dia resign waktu SMY. Before SMY atau after SMY, dia resign. So kita orang 4 orang lah. The rest? The rest all Japanese crew. Anone. Oh, you termasuk dalam batch tu? Yes, my batch girls are all Japanese crew. Hadasan. Hai Dasan. Hadasan. Memang semua macam ni lah kat dalam kelas tu. Semua memang kita mix dengan Japanese girls. Oh patutlah best student. Tapi dia pun smart juga. Dia smart lah? Dia pun smart. Tapi yelah, I heard Japanese is struggling dengan English. Betul ke? Because diorang pun mostly are degree holder.
Most of them. English diorang? Diorang tak adalah verse best in English, tapi they understand. They are quite well to do with English comprehension. Tapi you boleh kalahkan Jepun-Jepun ni semua Oh, kalah. Kita kena bawa trofi. Tak mana dah Tapi trofi dah. waktu trofi dapat tu ayah masih ada lah. Ada, diorang datang. Datang? Wow. Graduation. Wow, mesti dia happy kan? So like I was like, time tu my instructor was Puan Noraini. Oh, Kenal okay. lagi Puan Noraini. So macam quite macam terkejut. Best student, okay. Quite a nice moment jugalah. Nice moment. It's something that I can show to my parents. Yeah. But I tak belajar. I don't go further study kan. Betul. Dan dia sebenarnya pun nak ambil kursus pun macam study juga. Betul. The experience that you cannot buy. Yeah, Cannot. I think dalam borak dalam Geli ni, I think Ni nombor 2. sebelum ni siapa? Ada tak ingat seorang lagi tu. Best Tapi kalau student. kat best student. Ni nombor 2. I tak Tapi ingat. yang best student tu tak lama kerja kan? Ya, betul. Yang ni berapa tahun dia kerja? 5 tahun jugalah. Yang tu pun tak berapa. Tak apa, tinggal juga Best student tak payah jadi best student kerja tak lama. Tapi itulah time training tu kan I don't know time you 98 you still I joined 2000. 2000 pergi gunting rambut dekat akademi ke ada Ada session tu ada. kena pakai Oh, tak ada ke? ada kena pakai Lancome punya skincare semua. Time tu lah kena potong rambut pendek. Alright. Memang kena potong rambut. Okay, I nak tanya, kalau jadi best student, apa yang you dapat? Apa benefit dia daripada CJ dan trofi? Catwalk kat stage. Hello. Okay, itu sajalah. Tak ada. Trophy lah. Trophy. Tapi masa flight, cakap tak? Gila. Kalau dia cakap, Masuk garbage bin. padan muka kau. Okay, just nak let audience know that you are best student, masuk flight. Tak ada. Tak apa. Tapi it's a good one. You dapat best student. Bagus. Tapi sebenarnya benda itu tak sangat banyak membantu. Being best student ni, you know everything tip Your fingertips. Alright. Semua okay. tahu. Kita akan berehat seketika sebelum kita lanjut ke SNY selepas ini. Aku rasa dia kena taruh, babe. Yep, masih lagi bersama dengan kami Borak Dalam Geli. Terima kasih pada siapa bagi super thanks tu, dan juga kepada anda yang ada tergerak hati nak bagilah RM2, nak bagilah RM1, bagi. Ya. Kerana pemberian tu bukan dengan nilai, tapi setiap gesture yang anda berikan tu adalah yang terbaik. Ya, supaya untuk kebaikan tu makluman sampai. anda, kita masih lagi bersama Heda, yang mana saya dan Heda pernah fly 5 days straight bersama, dan ada cerita-cerita yang menarik, tapi cerita tu akan saya ungkaikan sebentar lagi. Korang stay. Aku tak sabar ni, babe. Habis. Seperti biasa, saya berperanan dan seperti batu api ataupun batu nisan. Dan actually cerita ni pun tak pernah keluar kat mana-mana lagi. Patulah korang stay. Okay, tapi kita nak sambung tadi yang SNY. Best student ni. Kita dengan modalkan best student. Tapi itulah SNY ni tak berapa nak ingat. Sebab tak berapa nak ingat. Sebab tak best. Moment ni tu macam mesti kena taruh lah tu sebab tak ingat. Kena taruh lah. Taruh tu zaman fly lah. But SNY was doing quite well. I rasa 3 SNY yang I ada tu 3-3 I dapat leading best. Leading lelaki yang best. Memang yang jenis ajar, okay mana you tak tahu, mana yang ni, mana yang tu. Yang jenis macam you buat je, tak apa, salah, tak apa. Buat je. So tak ada momen-momen kau tak pandai lah buat ni. Tak ada momen-momen yang kau buat apa? Tak ada. Siapa ajak kau macam ni? Siapa? Akademi ajar macam ni Tak ada. Tapi itu pun jadi masalah sebenarnya kan? Sebab bila solo je lagi. Ya, sebenarnya itulah cerita dia. Bila you solo tu, bila SNY yang macam I rasa macam, ya Allah, heavennya. Siapa kata ada taruh-taruh ni? Kau je yang tak pandai. Kau tengok best student. No problem. Kan lepas SNY kan kita kena back to training center kan. Semua cerita yang ni nangis. Yang ni yang kawan saya seorang tu.
resign. I pun tak tanya kenapa dia resign, tapi I think dia tak bad experience atau dia tak boleh further dah lah. Dia dah tak boleh dah. For her that's it. This is not my career. Okay. Macam sebab I tak ada experience kena taruh SMY tu, jadi macam okay, rasa macam okay je. Tapi you heard about Tarot King? Oh, mesti sebelum nak SMY semua dah ada list name. Mana dapat list name? Sini-sini kan ada. Faham. Oh, list name ini neraka ini. Ini mencarut, ini buang makanan. Oh, ni baling tray. Ini baling tray. Ini semua tahu. Semua kita agak bila keluar je roster. Wow. Berdebar. Dulu zaman roster gede-gede. Tapi dulu roster tu tak tahu you fly dengan siapa. Sampailah you sampai you sign in kan. Sign in. Tapi alhamdulillah tiga-tiga tak lepas lah. Tak ada masalah. Tak ada masalah. SNY memang I rasa bahagialah gitu. First solo? Inilah. First solo okay. Sebenarnya I tak ada rasa kena taruh gila-gila tu, tak ada. So, tak berapa nak gila taruhnya. Macam biasa-biasa cakap do this. Why is like this? Kenapa awal sangat hirap meal? Something like that. Tapi tak adalah macam saja nak pinpoint. Ambil sentuh personal. Tapi I banyak fly dengan LS yang taruh. Kaki taruh ni. Tapi alhamdulillah I rasa I boleh manage. Boleh manage lah. Boleh ngam, boleh kawan. Dia ngam tidak le. Dia ngam tidak. Tapi politics you are playing yes, tarik tali lah. Dia marah, sorry. Kita kan image very kaya dengan courtesy. So as long as you know where you stand, as long as you know where you should put all your words into, like kalau you kena sound sikit terus, sorry, I won't do it again. I'm sorry, thank you, never mind, I will not repeat again. So benda-benda macam ni akan put the ego of certain people down. Dia akan terus macam Bukan ego lah, dia jadi calm. Dia jadi calm. Dia jadi calm dengan you. Sebab dia tahu you memang sangat courtesy. You sangat baik. Menjaga. So kalau aku marah pun nanti cakap sorry, aku lemah balik. I just don't want to trigger. Tak melawan. Tak melawan, tak trigger. Tak melawan dan tak argue. Tapi walaupun muka nampak muka yang just melawan kan. Muka-muka bebal kan. Muka. Tapi sangat-sangat sabar lah time tu. That's why Tapi tak ada pernah pengalaman yang paling teruk? Teruk menangis ke? Ada menangis? Sekali. Waktu tu fly D-Fleet. Sikap Airbus kan? Apa cerita? Airbus. Adalah satu chief. Dia ada dua chief kan. Depan dengan belakang kan. First class dengan business class. Business class. So I kerja ekonomi. Dan I kenal first class punya chief. Okay. So bila sampai kenal tu maksudnya kenal bukan rapat, pernah fly lah. So okay lah, sembang-sembang. So sampai dekat night stop Taipei. Okay. Biasalah bila kita night stop kan, kita malam kita nak keluar. Betul. So chief steward ni sudah cakap dengan I, you ajaklah chief steward yang business class ni. Okay. Mak pun bodoh. Hello. I nak pergi tu. Nak ikut tak? Nak ikut tak? Tak apa. It's okay, thanks. Pak. Esoknya pergi flight, babe. Daripada nak set up trolley tu, senang-senang letak linen tu, tak boleh ingat. Kenapa? Sebab dia memang taruh I kau-kau. Dia memang cari pasal. Buka closet pun tak kena, tutup closet pun tak kena, buka oven pun tak kena, angkat pinggan pun tak kena. Buka toilet, dressing toilet pun salah. Everything seems wrong for him. Just because I rasa sebab I ajak dia keluar. Dia ni sebenarnya sangat-sangat alim. I tak kenal. Cuma bila CS1 Chief Steward first class suruh I ajak. Courtesy lah kononnya kan. Boleh keluar. Jomlah kita keluar malam ni. Kita orang semua nak keluar. Tak apa. I tak kenal pun Chief Steward business ni. Tapi for the courtesy Chief Steward tu suruh I call lah.
Rupanya dia orang yang alim dan he doesn't go out and party ke, dia tak You sure why dia jadi macam tu pasal ajakan you tu? confirm. Oh ya. Lepas tu I memang nangis lah, keluar masuk toilet lah. Tak boleh buat apa. I cakap dengan Chief Steward yang kenal tu. Yang dia suruh Yang dia suruh tu memang mak taruh dia lah. Chief time tu mak taruh dia. Call lah, suruh aku call lah. Maka aku dah kata apa pasal aku kena. Mana aku tahu dia alim. Lepas tu sejak tu I'm very careful. Sejak tu memang careful lah. Kalau orang suruh buat benda, I takkan terus react buat. Tapi itulah momen yang I rasa memang rasa time tu lah nak berhenti kerja. Dia memang dia mulut tak, tapi muka dengan riak muka dia lah. tak happy dengan muka bengis. Macam muka kita ni memang patut masuk yang terus flush terus keluar kan. Ingat tak full flight ke apa ke, dia stress ke macam Tak. Tapi I tahu dia memang tak suka you dengan crew lain? sebab ada crew lain okey. Dia memang baik. Dia chief yang baik. Cuma mungkin sebab I ajak dia keluar pergi keluar malam. Mungkin dia rasa tersinggung. Dia ni tak tahu aku alim. Something like Tapi that lah. dia tak tahu juga ke orang lain yang suruh. I pun tak cerita lah. Aku tahu. I tak cakap lah Kau kena datang minta maaf dengan si penunggang V1 ni. Kan kadang-kadang bukannya kita kan, kita pun kita courtesy. Courtesy. Kita adik-adik junior. don't judge me kan. Kita junior ni selalu kalau senior suruh kita buat je. Apa sahaja buat. Tak adanya never Kau fikir say. apa bang? Kau tetap nak belah sana ya bang? Never say no. Aku cuba nak mencari reason why. Sebab I tak nampak reason tu. I tak nampak reason lain. Reason tu, definitely reason tu. Sebab sebelum on the way flight, okay, he can speak to me nicely, tak ada apa. Just like other crew. Tapi bila balik tu, memang mak kena pada. Tapi masa lepas debriefing apa semua tak ada complain about you? Tak ada. Dia just bagi hard time. Hmm. Baik chief tu. Kau datang jumpa dia balik. Bukan dia yang suruh tapi, tahu lagi. Tapi memang you know that dia memang sejenis yang kaki taruh? Bukan. Dengan dia you bukan. je? Itu yang I terkejut. I rasa lagi frustrated. Lagi rasa menangis tu. Sebab dia baik. Kenapa dia buat macam ni? Yelah, you menangis pasal kena tahu dengan bukan top 10. Bukan. Memang the list top pun bukan. Dia dah resign ke sekarang? I don't know. Seriously, I don't know. Tapi selepas itu tak ada fly dengan dia lagi? Tak ada dah. Kalau ada pun Mak MC siap lah. Okay. Kalau ada pun MC siap lah. Dah tengok nama kan. Okay. Tapi you pun bukan jenis orang yang confront lah. I mean you pun tak suka macam, kau kenapa abang? Kalau at the age of 45 sekarang ni, mungkin lah gaduh lah, pinggan semua terbang lah. Tapi at that age, very young age, at 20 years old, I still rasa to be there. I cannot confront dia lagi. I tak boleh be above of everyone. Sebab kita kerja kan. Kita kerja ni orang cakap reputation. So you tahulah how this reputation goes to one person to another person to another person. So bila I kerja, I memang betul-betul kerja. Tapi kalau tu I cakap, I jarang lah kena taruh ni, tak ada lah. Boleh katakan yang tu je lah. Yang tu je. Tapi kita yang tak pernah fly sekali. Tak pernah. I tak pernah fly dengan dia je. Berapa lama kau nak simpan cerita ni? Belum lagi. Ada segmen ketiga lah. Oh, ya ke? Okay, lepas itu takut aku nak sentuh cerita lain. Okay, apa dia? Masih gelak dia lah duduk dalam ni. Okay. Tapi dekat Taipei kau tak kena kacau dengan hantu? Tanyalah terus. Hantu. Kat Taipei tu kau tak tahu? Hantu tu lah malam-malam V100 kita park kat cemetery tu. Tahu kan cemetery tu? Kalik Garden tu, tempat-tempat pejuang askar kan, dia orang bubuh batu nisan, batu-batu dekat Garden. Batu peringatan dekat Garden tu. 3-4 pagi naik V100 satu grup lepak situ. Itu zaman sekolah dulu kan. Tapi so far tak ada lah. Tak ada lah. Cerita hantu ni dekat fly pun tak ada. Okay. Dia bukan hantu. Dia mistik sikit. Dia macam ni, fly dengan satu stewardess ni lah, LS ni lah. Tapi sebelum tu housemate saya cakap, kau jaga
Cakap jaga-jaga apa? Kau jaga-jaga je lah. Dia ni suka bilik dia akan jadi warna merah. Gitu macam lampu macam ni lah tu. Patut kau macam takut masuk sini. Tadi bang dia ya sebab tadi waktu dia masuk dia cakap memang macam ni rupanya ada kisah. Ada kisah. Okey. So memang dah sebelum fly kita dah set mind macam tu tau. Dah housemate cakap kau jaga-jaga tau. Dia ni macam ada unsur-unsur pemujaan gitu. So adalah zaman kita fly 97, 98 ni quite famous jugalah. Stewardess. Alice. Okay. So I fly dengan dia. Long trip juga. Okay. Fikir ni macam mana ni. Kalau dia ajak share room ni macam mana ni. Cerita pun ni dah berdebar dah ni. Kita pula paling junior dah waktu tu. Can never say no kan. Okay. So macam okay lah. Satu hari tu, satu stop tu, kita orang keluar malam, lepak. Miri. Okay. Dengan live band balik. So balik tu, kita orang ni semua yang 3 orang jalan belakang tau. Dia seorang jalan depan. Semua dah tahu cerita. So macam kita orang dah book siap-siap dah siapa roommate dia sebelum fly ni. Call. Kau tidur dengan aku So kita orang dah tahu. So bila dia jalan tu kita dah nampak dah dia punya aura tu lain macam. Dia jalan depan dengan jalan. Tapi bila dia pandang tu macam Mata, babe. Mata dia macam dah dekat Miri pula tu. Miri kan horror sikit. Time tu hotel apa? Dulu gelap, very very gelap lah. Lepas tu kan dia macam ya buat apa lepas ni? Dalam malam kan 12 ke atas kan. Ya buat apa lepas ni? Dengan mata dia besar, dengan cara cakap dia memang dah berubah lah. Memang takut babe. Memang time tu dah takut. Cerita dia. Dia pun buka bilik sebelah-sebelah I sini. Di sini. So kita pun sama-sama masuk buka kunci pintu. Okay. Dia sambil buka tu macam tu. You rasa kau tak ketah ni tangan ni, babe. Dah jeling. Babe, kunci patah. Dulu kan Raya Riga kan yang kunci punya gigil. Kunci patah punya gigil, babe. I punya takut. Patah, babe. Kunci setengah masuk dalam. Lepas tu kau diam je lah. Diam. Nak bagi tahu dia kan dia ikut kan. Dia cakap main lah masuk bilik. Kan. Lepas tu tak apa. I nak ke receptionist kejap. Kunci patah. Kunci patah kan. I pergilah. Datanglah all this maintenance buka kan. Nasib baik dia dah masuk bilik, babe. Tapi I cerita ni pun I dah rasa seram ni, babe. Tapi sangat menakutkan. The way she speaks, the way she looks at you, the way her body language, it's like telling me something lah. Like macam dia adalah dukun. Terfikir pula yang masuk selendang macam tu kan. Mak seram. Dia adalah dukun. Dia memberi aura-aura dukun lah. Yes, aura dukun. That's the right word lah. Aura dukun. So bila kita dah tahu sebelum fly, dah ada mindset macam tu, tiba-tiba original, bila you fly memang you dah rasa lah dia memang macam tu. Tambah padahal entah dia tengok memang mata dia macam tu besar. Tak ada apa pun sebenarnya. Tapi sebab cerita tu dah jadi legendary kan? Dah jadi legend dah cerita tu kan. Dulu kan zaman-zaman tak naik wet body. Betul. So semua yang LS kita kan semua senior kat bawah tu. Berapa tahun kat situ, ada yang 10 tahun, ada yang 7 tahun. Jadi macam kita ni, macam I yang baru join 97 ni, I fly dengan those yang stranded tak naik wet body. Tapi zaman tu memang best. Zaman tu kalau seorang makan 5-5 keluar makan, 6-6 keluar makan. Betul. I'm not sure about zaman sekarang lah. Tapi zaman dulu memang kita united lah. Kalau keluar sama-sama keluar, kalau sakit sama-sama semua sakit. Tapi yang legend tu dia tak kacau lah dalam bilik, tak ada. Tapi tak ada apa. Cuma the perasaan tu lah, perasaan tu. Perasaan, imagination, you dah perasan, you dah imagine lah kalau betul dia kata pemujaan ni, tahulah lampu-lampu merah ni lah. Tutup dengan selendang. Kau cakap macam ni aku dah risau dah Bang Sarul ni. Engkau memuja juga ke bang?
Tapi entah-entah yang patah tak kunci tu dia juga tu buat tu. Itulah. Dia pandang kau kan. Kan? Patah. Datanglah share room. Kan? Tapi memang seram, babe. Seram yang tu seram. Satu lagi waktu I buat flight Hajj. Flight Hajj tu itu pun seram. Kita orang dulu buat Air Atlanta punya flight. Hajj saja kan, Hajj season. So pergi 74. Apa deck kan? Pergi hantar jemaah, balik kosong. So balik kosong ni, okey lah, semua orang ambil lah spot masing-masing nak tidur kan. Besar kan. Yang belakang sekali is zone tu lah. Smoking zone kat belakang. So yang kita orang lepak dekat business class ataupun upper deck. So bila dah nak landing tu agak-agak sebelum nak landing. Lama sikit lah. I think about 1-2 hours before landing. Kru I daripada belakang call I kat upper deck. Babe, turun jap babe. Kau bawa je lah steering cup tu turun. Kat bawah ni tak ada steering cup. Aku cakap apa jadah ni tak ada steering cup kat bawah. Punya banyak SU kat bawah kan. So I pun gedek seorang-seorang turun daripada upper deck. Tapi I ni memang penakut. I jalan 74 kan panjang. Pandai pula. Macam ni jalan, tunduk, tengok aisles dia jalan. Terus. Sampailah ke destinasi mereka yang minta steering cup ni. Babe, kau nampak tak? Nampak apa? Kau nampak tak? Tak nampak apa-apa. Tak ada, aku tengok bawah. Allah, kita orang nak suruh kau tengok. Boleh. Nak suruh tengok. Sebenarnya nak naya I lah. Nak naya you. Minta steering cup. Lepas tu nak suruh aku cari pula benda tu kan. Sebenarnya memang ada satu Pak Haji ni. Dia berpusing-pusing di 74 tu. Dia mirip lelaki. Mirip lelaki pakai serban. Jadi dia memang berpusing-pusing. Okeylah. I cakap I tak nampak, tak ada apa. Korang dah panggil I ke belakang, bawa steering cup, korang hantar aku balik ke depan. So, dia orang pun hantar I. So, I duduk business class kat depan. First class. Business class, tak ingat. So, I duduk depan, tak ada orang. Yang lain masih kat atas, and dia orang patah balik belakang. So, I duduk, nak touch up lah. Dan nak landing kan. So, touch up. Itu, kita punya compact powder tu kan, ada mirror. Touch up. Zas. Lalu babe Pak Haji tu babe. Pak Haji babe ni putih dengan jubah dengan serban. Aku dah taklah. Time tu rasa macam sama ada pengsan kat situ atau mati kat situ. Terkejut babe. Rasa macam gegar-gegar. Lepas tu I terus tutup, letak beg tepi, I lari naik atas. I lari naik atas. Babe. Kita kan kat sana kan babe semua kan. Turun. So cerita dengan dia orang. So semua sebenarnya dah jumpa. Kecuali I yang orang last. So macam, okey lah. Dia salam nak balik rumah, nak salam balik Malaysia. Pakcik tu tak ada apa-apa lah. Ada, tapi it's just dia berpusing. Berkeliaran lah. Dia macam dia berpusing je kat bawah tu. Dia tak naik atas. Tak naik atas. Tegur dia. Tak ada, gila nak tegur. Kalau you nampak yang tu yang lain. Memang kalau I tegur memang terus I yang jadi Pak Haji tu kan. I yang Mak Haji tu. Kau ke mana bang? Berkelia ni. Yang pengalaman orang lain dekat atas tu, waktu tu you nampak dekat cermin, orang lain nampak dia duduk. Dia orang nampak live Pak Haji tu berpusing. That's why dia orang suruh I turun. Dia orang suruh I turun untuk tengok ada ke betul Pak Haji ni ke dia orang je yang rasa dia orang nampak. So dia orang nak mengkonfirmkan yang Haida pun nampak Pak Haji ni, confirm Pak Haji ni. So cerita dia macam zaman-zaman dululah bila dia orang nak perform haji, when they have something in them, they just leave behind. So these are mungkin benda-benda yang ditinggalkan. I don't know, Allahualam. Tapi mungkin benda-benda ni yang ditinggalkan yang memang tak boleh gimana lah. Tunggu tuan dia kan. Tapi itulah antara
cerita-cerita scary lah Jadi memang. nervous lah kalau kita, abang saya tak tahu bang, kalau landing tu kan kita kena duduk kat posisi yang tak ada passenger tu kan. Kalau aku macam mana abang? Pandang bawah. Aku tak nak duduk kat situ. Pandang bawah. Boleh tukar tak? Boleh tukar tak dengan kau? Aku macam nak pandang, tiba-tiba dia duduk situ. Hello. Kan. So macam passenger meninggal, last flight lah before COVID, buat amal. Oh, dia buat amal juga. Buat amal juga. Passenger meninggal, and tu agak sedih lah sebab I attend passenger tu dengan one of my batchmate. Dia sebenarnya katanya diabetik. Tapi anak dia cakap mungkin dia terlebih dosage of makan ubat diabetik tu. So bila dia masuk kapal, dia dah putih tau. Dia dah chill, sejuk. So kita ni bawa lah selimut dia. Sebelum I pergi rest dekat ni kan, Kerubang. I cakap pakcik okey, administer oksigen semua okey. Lepas tu I pun pergi tidur kat atas. So ada set jagalah kan. So bila I tidur kat atas, bila time untuk bangun kan, dengar I baca Yasin. Dah tak ada. Lepas tu mak turun, I turun kan. Pakcik dah tak ada. Padahal sebelum I naik tu, I pegang badan dia. I cakap, sejuk badan pakcik ni. Tutup pakcik tu dengan selimut. Dia dengan siapa? Wife dia? Dengan anak dia. So, diorang refuse to do CPR. Kita terus hantar masuk, letak kat first class lah. Baringkan dia. So, sampai Jeddah terus tanam. Oh, sampai Jeddah. Sampai Jeddah. Memang anak dia kata tak payah revive sebab dia memang berniat untuk meninggal. Semasa perjalanan ataupun semasa berada di sana ataupun tercapai. So anak dia kata tak payah revive. So kita pun tak buat apa-apa lah. Semua dah siap lah. AED semua dah siap lah. Kru yang, are you ready? Tambah dapat best student kan. Tangan dah gatal lah ni. Cepatlah. Nak revive tak? Alah, tak pula kan. Nak revive tak? Baru nak perform kan. Baru nak perform. Tak ada rezeki. Tapi zaman-zaman ujung-ujung ni dah tak perform dah sangat kan. Kita pakai AED kan. Tapi yang how about dia 5.5 flight tak ada encounter benda pelik-pelik. 5.5 Bollywood, Madras, Dhaka. Syaruhan. Oi, on board. You cakap betul, Syarif. Betul. Gambar Syarukan betul yang masuk. I macam-macam dah sejak buat boralan Geli ni kan. Macam-macam pengalaman I. You cakap yang betul punya. Betul. Ya, you serve dia. No. Apa dia cakap? He was not on board. Oh. Okay, kita orang naik stop Delhi. Okay. So kita orang biasalah kru. Bila masuk hotel, check in, mandi. Lepas tu malam nak pergi mana? Jomlah kita pergi jalan-jalan. So pergi jalan-jalan. Lepas tu kat bawah tu ada macam apa tu? Apa ni? Tempat tu. Tempat tu. Cucuk langit. Tempat cucuk. Aku rasa orang dah faham dah perangai kau ni. Dah lupa. Tak adalah, satu set semua nak pergi kan. Dengan IFS dengan chief semua. Just want to have drink and lepak and dan balik. Dengan lagu-lagu. Dengan lagu-lagu dan balik. So kita orang lepak. Lepas tu ada kita orang tengok kenapa ramai sangat Indian escorts. Escorts ramai. Daripada pintu masuk sampai pintu toilet. Okay. Cakap, siapalah ni? Tak terfikirlah somebody is in Delhi kan, macam menteri Delhi je ke orang kot. kaya Takkanlah Perdana Menteri kita memang taklah kan. So macam okey lah, lepas tu tiba-tiba music on lah. Tapi bukan lagu Hindustan lah. So tiba-tiba kan keluar. Kau ingat lagu dalam tu? Ingat. Walaupun Coach Fatahir tak ada. Tapi dah berlakon Coach Fatahir. Dah berlakon. That's why I know Syaruhan. Okay. So bila dia keluar toilet, ya Allah, dengan seorang stewardess ni, Ziana. Cakap, Ziana kau nampak tak? Yang, I nak tangkap gambar. Tak boleh ya, Yang. Excuse me. Kena tolak ni. Dia datang party kat situ. Tak, dia just use the toilet and he went off. Ya Allah, toilet. Macam lobby tak ada toilet ke? Tak, mungkinlah dia datang sebelum tu, dia dah ada dia minum kat situ. Okay. I'm not sure, tapi memang ada sebaris bodyguard tu lah kat situ. I think dia ada somewhere dekat alam. Mungkin lah. Pergi toilet lah. So mungkin dia, lepas tu I cakap dengan Ziana, kau relax.
Kita try. Oh, you pergi try juga? Pergi. Tak boleh baru nak cakap, can we? No. Excuse me, no. Nahi. Shah Rukh Khan, no. Kau tak cuba nyanyi waktu tu? Pengalaman choir kau tak cuba? Tak, time tu lah rasa mak nak tergolek-golek. Aku rasa macam tergolek-golek. Tergolek-golek. Tapi macam, he was so handsome. He was like so young at that time lah kan. He was young, very like, he's a famous man. You know, the whole world kenal dia. Shah Rukh Khan kot. Itu je lah yang paling orang cakap international. Lagi serve VIP kita, raja-raja, sultan-sultan. Raja tak pernah, sultan tak pernah. Tak pernah. So, I tak naik white body kan. Jadi, tak adalah macam serve like London. Menteri-menteri dulu. VIP banyak lah. Menteri, Musa Aman, Tentang Musa Aman. Tak adalah. Tak ingat. It's too long. Lagi apa yang emergency selain kematian tadi? Kau rasa kalau I emergency macam mana? Ribut kapal tu. Kau yang meributkan. I yang meributkan kapal tu. So tak adalah. MH zaman 73 Tawau. Time tu waktu Bula-Bula Fly. Time tu menangis lah. Kenapa? Nangis. Sebab Tawau kan short runaway. Yeah, that time. So bila dia orang touch down, dulu Tawau, I'm not sure about now, tapi dulu Tawau, bila landing, you boleh tengok rumah setinggan-setinggan, rumah besi-besi, roof besi-besi semua tu kan, rumah yang penempatan lah. So you tahu kapal tu actually dekat betul dengan rumah. So bila zaman-zaman I fly tu short runaway, touchdown, lepas tu zap naik balik. Touchdown, zap. Mak kat belakang dah, I dekat belakang dah. Dah cry. Tapi of course lah, brace command tu dah in head lah. Dah semua dah get ready lah. Tangan semua dah masuk bawah kaki dah. And you know, okay, if this is happen, apa nak buat? Itu je. Tapi sebenarnya it's safe landing sebenarnya. Cuma because Tawau tu runway pendek. Kalau ada weather memang susah sikit lah. 29 minit dah. Okay. Panjang cerita I. Aku terkejut. Aku ingat kau tak rekod 29 minit. Tak ada. Aku nak selitkan cerita aku ni. Nak kita paksa break. Lepas ni. Tapi aku nak cakap juga sebelum kau tekan. Engkau ready nak tekan rekod tu? Engkau ready nak tekan unrecord tu? Kan kau tanya dia banyak-banyak serve VIP tak? Tak ambil dia sibuk serve cockpit. Okay, cepat kita sibuk 3. Okay, kembali lagi bersama saya CK dan juga Herda dalam Borak Dalam Geli. Kita berhenti tadi dekat mana? Serve kopi ke? Okey lah. Dengan nak masuk cerita abang. So, mana dulu kita cerita lah pasal, I don't know, you nak cerita ke tak nak cerita, up to you lah. Pasal whatever, pasal cockpit, serve cockpit. Sebab kisah-kisah percintaan ni kan maklumlah banyak cerita-cerita biasalah cik-cik you kan. resign selepas you berkahwin? Lepas kahwin, my ex-husband suruh resign. So that's when I concentrate on the marriage and also building a family lah. Tak payah pergi jauh-jauh lagi. Bibik itu macam bibik mana? Ni tak ada lah. Tak ada. Dia macam mana? I kenal my ex-husband ni kenal lama. Kenal daripada zaman I start fly. Tapi kawan-kawan housemate I lah cakap, tak payah. Dia ni tak boleh. Dia orang ni selalu macam influence I sebab dia orang ni lagi senior. LS. I punya housemate cuma LS. So cakap tak payah. Tapi after 2 years, I met him again. So met him again, tukar phone number dekat lobby je, kat KK time tu, kat lobby tukar phone number, keluar, we dated about 6 months and we got married. And then keluarlah empat ketul lelaki, anak lelaki. Okay, ini saja nak tanya, walaupun benda ni dah lama, dah lepas lah, cuma the lifestyle of Soko pramugari
yang suka tackle Tek kru. Abang pilot ni. Pilot. Apa tajuk drama tu bang? Suri Hati Mr. Pilot. Dia ke bang? Kan? Dia di kalangan camping crew, aku tak campur sangat pasal stewardess nak layan. I come across even my batchmate pun kahwin dengan pilot. So dalam lingkungan you sesama stewardess, adakah benda tu macam benda yang dicari ataupun benda yang normal ataupun mesti nak kena kawan dengan pilot, tak nak kawan dengan steward? tak juga. Tak. It's just that jodoh. Jawapan klise. Klise sangat. Takkan nak salah ke diri. Tak, jawapan safe. Jawapan safe. Itu nasib baik LSS tu Kan. dekat engkau. Kalau tak 2 tahun tu dah kahwin dah lebih awal. So macam I jumpa dia at that time dia pun dah berumur. Okay. Dia nak settle down. Okay. Jadi macam I kenal dia macam sekejap gila. 6 bulan dah kahwin. Jadi macam bibit-bibit tu after kahwin lah kot. After kahwin tu baru we got to know each other. Suci gitu. Tapi kan yelah persepsi ini persepsi orang lain juga. Kau kerja cabin crew mesti dapat kahwin pilot. Kerja nurse mungkin kahwin doktor. Kerja polis dapat kahwin pegawai polis. Benda tu persepsi yang biasa. Padahal sebenarnya tidak lah kan? Tidak. Itu I believe you pun tak cari. Tak. Ya pun kalau dah jodoh dengan pramugara lah. Kalau jodoh dengan passenger lah kan. Ada je. Nasib. Kan? Sama juga dengan Aku rasa ada je steward ngorat dia bang dia reject. ada reject. Tak adalah sebenarnya. Geramnya aku. Tak adalah. I tak pernah dating a steward. Tak pernah. Faham. Tak tahu kenapa sebab mungkin I ni bila fly kan rangkut. Jadi macam So persepsi tu kalau stewardess nak pilot you pada you tak betul lah. tak betul. Pada I mungkinlah dia ada batch dia lah kot. Macam batch I yang awal-awal 90s ni, I rasa kita more on relationship. Maknanya kalau kita fly together, kita ni semua keluar sama-sama. Steward, pilot, kalau nak pergi makan, semua. Okay, captain cakap, okay kita nak pergi makan ni pukul 7, everybody come down. So kita memang at that era, kita memang keluar segerombolan. Betul. I'm not sure about now, tapi what I heard macam sekarang ni kurang-kurang sikit lah. The relationship tu agak jauh-jauh sebab mungkin gen dia orang lain daripada gen kita kan. Saya pun nak buat live. Ataupun duduk dalam bilik seorang-seorang kan. Tapi zaman kita different. Zaman kita memang keluar sama-sama, makan sama-sama, sembang. Pergi, dulu ada crew room. Pergi crew room. Lepak crew room. Check email. Check email. Gitu. So macam, that time was really, really best. That time memang I enjoyed flying. Semua very nice people. Sangat-sangat. Tapi macam persepsi stewardess, kalau nak cari pilot je, tak. I rasa tak. No lah. Semua tu adalah jodoh. Gitu. Nampak. Betul tak? Nampak? Kau nampak? Semua tu jodoh. I percaya itu betul jodoh. Macam pernah your batchmate nak cari? Ada bang. Kalau saya saya macam tanyalah stewardess kan, tambah stewardess yang membantu di hadapan kan, sebab kita kan baik sampai ke depan kita tolong restoran kan. Restoran pula ramai orang, pekerja 2 orang je kan. Satu dah sibuk buat announcement. So kadang-kadang I pelik tau bang. Dia orang kan ketuk. Ada ketuk kan. Kaki satu ni dia tahan pintu. Membuat pula kaki ni melangkah. Ambil tray lalu kan. Nak senang kot. Kan nak senang kan. Lepas tu aku macam, babe, belah sangat tu, babe. Tak adalah, babe. Kan. Susah. I nak serve. So gitu. Serve has to be like this. Yang ini dah gini dah ni. Aku tak tahulah dia nak serve apa sebenarnya tu kan. Tapi itulah cara-cara untuk menunjukkan bahawa tiada duit shilling dekat kaki I. Kan? Tapi zaman-zaman kita orang,
pilot tanya soalan juga. Panggil, okay Herda, please masuk kokpit. Betul. Kita tengok juga kapten mana. Ada nama-nama kapten yang memang akan tanya safety question. So kita masuk ni kena prepare lah. Kalau kita masuk, Pak, malam ni buat apa? Ada setengah. Okay, bagi tahu I ni untuk apa? Ni untuk apa? Ni untuk apa? Menu book kat mana? Tanya. Semua macam itulah. Soalan-soalan yang kalau dalam kokpit tu memang tak boleh jawab lah. Kalau soalan-soalan macam equipment sebelakang, okey lagi kan. Kalau masuk dalam kokpit, dia tanya butang tu, dia tanya butang ni, memanglah tak boleh jawab. Macam dia nak buka sliding window kan. Itu kan soalan yang sangat popular yang sukalah kapten-kapten tanya. Pilot in cap. Pilot in cap. Macam mana nak pergi. Nak bawa keluar. Nak bawa keluar. Demonstrate sikit. Kan? Demonstrate sikit. Demonstrate sikit. Tak, itu kita pula selenga-selenga nak demonstrate Captain. Selenga-selenga pula kan. Selenga pula macam ni Captain. Tak faham. Okey, kepada yang nak saya bagi penerangan sikit. Pilot in cap ni maknanya kalau pilot seorang kena heart attack ke pengsan ke, seorang nak jaga, akan jaga kokpit. So kru yang ada dekat kokpit tu akan buat prosedur pilot incapacitation ke benda kan? Betul. So kena ada prosedur nak betulkan kerusi dia, nak kena cabut dia punya apa panggil ni, applet dia, betul keluarkan dia loose tight closing, macam-macam lah. Itu yang kita cerita tadi pasal pilot in cap. Just nice to know. Lagi satu yang tadi cakap list pilot-pilot yang tanya soalan, ada tak list pilot-pilot yang ketuk pintu stewardess? Mesti pilot marah aku. Kau musibat tau bang. Kau musibat ni bang. Tak apa, lepas tu tanya pilot, lepas tu tanya steward yang ketuk pintu stewardess. Ni kena jawapan klise lah. No comment. No comment. Dia macam-macam. Dia ada Panadol lah. Itu steward. Captain tak ada. Tak ada. Itu steward kan. Tapi sebenarnya kan diri sendiri kan. Betul. It's how you bring yourself. Kalau jenis orang ketuk, kalau you tak payah reason Panadol ke, nak boiler ke. Terus you free tak? Keluarlah sekarang. Itu kalau gentleman lah. Tak ada ketuk-ketuk pintu sampai. Tapi jarang yang gentleman tu kan. Tak ada. Bukan tak ada. Bukan tak ada babe. Bukan tak ada buat je tu. Tak ada babe. So macam tapi at that era memang I think our era was really happening lah. Memang happening lah. Semua macam kenal each other. Dia happening dan juga mengujikan. Very very that's why sesiapa yang ada relationship at that time masa jadi cabin crew at that time lah kan. I think it's very macam sekarang ni sampai tidur jalan. Dulu banyak masa babe. Hatilah apalah. I think because of the schedule sekarang pun. Yalah, sekarang play big role sampai dia terus turn around kan. Turn around. Kita penat. dulu siap KK 2 days off. And then sama sekarang 2 days off. video call, dah ada semua banyak. dah okey. So sekarang zaman kita tak ada entertainment. Entertainment kita dengan muzik, kawan-kawan. Pergi jalan lah kat waterfront Kuching tu kan. Jalan, ambil angin. Jadilah ambil angin. Naiklah sampai 5 boten tu. Pergilah menyeberang kat sebelah, beli kek lapis dengan terobok kering. Kan, naik sampan tu kan. Okey, dah cerita. Masuk cerita aku lah. Masuk cerita. Itulah nak cakap. Orang kata trip ni jadi kawan baik. Apa kisah? Tak ada. Dia sebenarnya dah story ni aku dah lama tak ingat tau. Tak ingat pun. Sampailah aku jumpa dia. So kisah dia, trip dia 5 hari punya trip, 5 days trip. It was I think my first 5 days trip ever lah kot. First time. Masa tu baru lagi. Tahun 2000 lah. Kan? 2000. I think I'm the most junior. I ingat Amin, kita punya tu, sampai sekarang masih lagi kontak Amin tu, ada dalam grup kita punya WhatsApp, ada sebab dia runner olahraga MAS. Then seorang lagi that stewardess I couldn't remember, Zura ke, you tak ingat tak? I tak ingat, tapi ada gambar kita lah semua. Ada kan. LS tu tak ingat nama dia, tapi LS steward lelaki. Very nice guy. Rahman ke?
Tak ingat nama dia. Tapi very nice guy. Dan Herda. Dan aku. So, kita nak esok mana? Kuching, KK. Sabah, KK ada. Penang ada kot? Penang. I think Kuching, KK, Penang. Tapi 5 day trip lah. I can't remember where. Tapi momen-momen yang di KK lah. Okay, the moment tu yang dia cakap. Okay, sebenarnya. Apa kisahnya ni bang? Dia junior. Dia sangat. Oh, you nak ceritakan cerita? Nak sikit. Dia sangat junior time tu. So bila kita tahu kita akan fly dengan Zaro Umbrella, babe. Aduh. Lepas tu saya cakap, semua cakap, weh, ini helok. Anak ikan ni kan. Lepas tu dia cakap, alamak, look forward lah. Memang look forward fly dengan dia. Dia tengok memang muda, comel. Bila dia masuk flight tu, kita nyanyi lah lagu Umbrella sikit. Study sikit lagu Umbrella kan. Lepas tu cerita. Oh dah kat situ. Okay. Tak, dia macam, aku macam, ini macam ni, ini macam, tak habis-habis dengan Zaro Umbrella ni. So aku macam awkward. Annoying. Aku tak suka lah. Aku jadi kalau boleh jadi orang biasa dah. Steward lah. Tapi kita appreciate lah. Comel lah time tu. Masa tu dah 28 dah masa tu. 27 kot. 27 umur. And then it's okay. Tapi satu hari tu ada satu flight tu tak tahu mana. Dekat belakang I was loading. Aku cakap kelakar lah dia ni. Tak tahu macam mana. Kalau you remember lagi, tangan aku terkepit. Terkepit kat mana? Dekat, okay, ini galley top. Ini kad. Aku nak tolak kad tu masuk dalam bawah tu. And ibu jari aku tertolak masuk sekali. Bam! Dihentak dengan kad tu. So kad tu dengan bucu galley top ni semua batu besi kan. Terkepit babe. So bila aku tarik balik, dia punya ni merah. Masa tu merah. Before service merah berdemang. Lepas tu buat service tangan dah gigil ni. Sakit tu. Tangan sakit. Tak boleh pegang dah. Sakit weh. Dia tak tolong langsung. Dia kat depan. Dia kat depan masa tu, ingat lagi. Kau dengan lady steward tu memang. Okay, tak ada apa. Aku fifth crew. Fifth crew maknanya ada lima orang crew. So fifth crew ni kira macam jaga tirai curtain kat depan. Landing je, aku kena ke depan, buka tirai depan. Bila dah habis JCC, business class dah habis disembark, aku terpaksa buka. When JCC now panggil apa? Business class lah. Business class passenger dah habis. So my turn tarik curtain tu. Okay lagi. Thank you. Aku yang berdebum jatuh. Serius lah. Nampak tak? Ingat tak? Dia tak ingat. Memang dia tak ingat. Aku pengsan kat situ, babe. Bukan pengsan, dia pitam. Boom. Aku jatuh sekejap. Then my LS angkat. Kau okey tak? Tak guna tangan kau ni. Oh, tak ingat lah nya. Tak ingat? Tak ingat lah. Dekat KK lah. Lepas tu LS angkat kau. Itulah ada episod dia tu lepas tu. That's why lepas kat KK tu, aku diberi, kita ada flight kat KK. I skip IMC. IMC. So kita minus one crew. Yes, you remember. And then doktor cakap, ini you nak kena cabut ataupun you nak biarkan dia hilang sendiri. Kuku aku tu. Kuku kau sebab tersepit tu. Sebab dia dah hitam semua, babe. Dia macam blood. Then dia punya bengkak tu, sampai doktor bagi MC, you ada flight besok. I ada KK somewhere. Dindong flight lah. Dindong flight. Tapi balik KK balik. KK balik. And then bila diorang pergi flight, aku sorang-sorang kat bilik. Tapi menahan kesakitan lah. Tapi dia lah yang Zaro, you okay ke? Tanya khabar. Dia pun kena suruh ke orang tu, Kak. Kau ingat dia baik sangat ke? Itulah episodnya. Dia semua lah panggil Zaro, kita pergi makan apa sama kan. Itulah kisahnya. Itu kisahnya. Tangan berbalut. Sampailah aku tak buang kuku tu sampai dia tercabut sendiri. So I fly. Kalau I pun baru ingat cerita ni. Bila jumpa you kan. Lama dah cerita ni. 2000 You MC sehari, kemudian you sambung flight ke Penang. Sambung balik. Dengan berbalut lah.
yang Tapi best semua orang ambil perhatian. Okay, yang best best sebab aku pitam kat depan tu. you drama, babe. Sebab dia bunyi berdenyut ni. Tapi, yelah. Aku menang. Taruh umbrella hitam. Macam ni lah. Aku tak tahu macam mana passenger waktu tu, aku tak ingat. Tapi itu tak ingat I rasa you kat depan masa tu. I rasa I kat depan ataupun I kat belakang. Tak ingat lah, tapi you kat depan, you kat depan. You pergi depan kot. Selalu kan kita keluar sekejap kan. Buka pintu, tengok pintu semua. I remember LS tu yang angkat. Ya Allah. You okay tak? Tapi I tahulah yang sesi you perlu rawatan tu. Dia perlu rawatan. Kan dekat bilik lah. So dia yang dia dengan kawan dia lah. Dia kita punya set lah. Masuk bilik. Kita lepak bilik dia. Oh, you okay? You okay or no? Aku macam kita orang very concern. Kan kita ni memang dah dilatih untuk itu yang cakap pasal kalau kita, yang waktu zaman you adalah semuanya one family. Sangat-sangat betul, one family. Bonding betul lah. Flight tu memang pada aku bonding gila. Bonding gila. Best gila. Lepas tu I karaoke kan, I nyanyi. Yes. Selepas itu silap. Barulah kau nak hargai orang kan. Baru kau nak nyanyi. Tapi suara sedap. Tapi bila I tak ingat nyanyi kat mana. tapi bila you get excited, babe. Sebab Zara Umbrella on your flight, same team dengan you kan. Saya cakap lah dia mesti dia menyanyi ni. Time loading so dia nyanyi ni. Tapi dia memang junior. Macam mana performance dia? 1 hingga 10. Dia Jangan cakap performance aku tidak terkepit jari. Tak terkepit lah. Kalau performance bagus. Dia very very humble. Even though dia famous. Waktu dia join tu, he was very very humble. Very very humble. Tak ada pun cakap introduce himself as hari ni penyanyi. Tak ada. Dia memang acted as a steward. Kerja. Tak ada nak bangga diri ataupun belagak, tak ada. Dia memang baik sangat. Yeah, because I heard my name sudah naik. Semua LS tunggu aku. Sebelum aku fly. That's why aku macam kena jaga ni, courtesy, humble. Tapi aku okay. Tapi baik. Aku tak ada macam, in fact aku annoying pula bila kau menyanyi, kau penyanyi. Aku Nyanyi sikit. Nyanyi sikit. Sama lah. Semua orang macam tu lah. Kan. Tapi at that time you were 27. He was so young and so fresh and like ya Allah. Fresh bendanya masa tu dah ada anak seorang dah. Ya dah anak seorang. Laki-laki memang ada anak memang nampak fresh, jangan risau. Anak seorang kalau anak 3 barulah. Itulah momen yang ingat karaoke tu tak ingat kat mana. Tak ingat tak? Tak Kita ingat kan? kucing Kurum memang ada karaoke je kan? Kurum karaoke? I think Kuching kot. Kuching ada? Tak, Kuching Miri kot. I don't know. Miri kita ada satu pub tu ada somewhere dekat bawah tu. I know. Macam cave sikit tu. I tak ingat. Tak Itulah ingat. Tapi I nyanyi lah untuk you all. Sebab comel lah. Sebab kita bila dah rapat, sebab selesa nak nyanyi. Baru selesa. Kan kalau kita macam aku macam alah hai macam tu. Comel. Kan. Itulah ceritanya. Itulah cerita I fly dengan dia. Lama lah 5 days. Sekali je. Lepas tu tidak terjumpa. Gambar pun banyak dekat rumah. Tak buang-buang lagi. Nanti gambar 5 orang tu. Nanti I bagi gambar 5 orang. Ada gambar dengan 3 orang kat belakang tu je. Amin, si Budas tu dengan I. Itu ada satu. Itu pun entah mana dah gambar tu. Okay, itu then lagi cerita pasal you lah. Kenapa yang pasal amal tu tadi tu? Gantung juga tu. Sekejap, you berhenti berapa lama? Okay, I kerja MH 5 years. 5 tahun. Daripada 97. Lepas tu kahwin. I gave birth to 2 beautiful boys. Okay. Lepas tu anak I nombor 2 tu tahun 2005. I join AirAsia. Sebelum tu 2002. Lepas bersalin yang first tu anak I lebih kurang 8 months. I join Air Atlanta punya Hajj flight. Yang nampak pakcik haji tu. Pakcik haji tu. Okay. Lepas tu okeylah duduk rumah sekejap. Lepas tu 2005 I join Asia. Time tu Asia baru lagi. Sangat baru. LCCT. LCCT pun baru buka. Macam mana you boleh nak join balik tu? Husband bagi pula. Itulah. I pun macam
rasa macam time tu I duduk NSTEC kan. NSTEC kan dekat dengan airport kan. Dah ada anak belum? Ada 2 anak. masa tu dah Time tu ada anak. Tapi rasa macam, I nak fly lah. Rasa macam rindu sangat nak fly. Tengok kawan-kawan I. Lepas tu, time I join Asia tu, semua yang batchmate I semua ex-crew. Okay. Semua yang LS, yang rejoin balik. Ramai semua ex-crew. So, I join. I think about 3 years lah. LS terus ke ataupun tak. Normal crew. Cuma bila I cakap kalau working experience, I lebih suka kerja di Air Asia. Angkat beg hitam. Ya. 25 minit. Hurry up. 25 minit. Tapi, you know what? It's a free of mind. I suka kerja Asia sebab you are free. You are not afraid. You tak takut. Bila MH, bila nak pergi kerja, kita mentally nervous je tu. Siapalah tak boleh lah. Tak boleh nak handle the nervous tu. Siapalah akan fly. Service macam mana macam ni lah kan. Sati terbakar ke apa kan. So bila I kerja Asia, you buat service based on demand of customer kan, passenger. Jadi you are free. Sebenarnya tak ada orang yang taruh-taruh ni, tak ada. Tak ada. Zaman I memang tak ada. Tak ada. You pergi kerja, hello, hi, balik. The next day, tintong balik. Yang tu yang tak larat tu lah, yang tintong flights 5 days, 4 days tu. Hari-hari kerja. Nah, LCCT waktu berpeluh jalan daripada tempat parking tu sampai ke sign in, sampai ke bay kan. LCCT kan bay. Allah, pendengar panas. Kita orang pernah sampai APU not working, berpeluh-peluh, buka jaket buat demo. Tapi it was fun. For me, it was like mentality. Dia is fun working environment. For me lah. Fun working environment. Tapi untuk I berada di situ, image lah yang bentuk ni. Pembentukan image ni tak boleh dapat di mana-mana. Tapi yelah, passenger punya experience pula. Tengok you all macam main-main. Betul. Dengar rambut kuning, orang kepuk-kepuk. Lepas tu boarding pun, hello, Assalamualaikum, tengok kuku. Ada? Sebab Dululah Air Asia, dia ada 2 tau. Ex-crew dengan fresh crew. So fresh crew ni dulu, dia tak macam MH crew. MH crew ni very attentive. X ni, kita ni extra attentive lah. Hospitality dia number 1 lah. Semuanya kita nak jaga ni kiri kanan. Kalau macam dia orang, I belajar to relax. Macam kita tak payah protokol service, sangat lah. macam service kan. Seatbelt sign off. Lepas tu kalau MH dulu dah ketuk-ketuk start lingkap dah kan. Tak, Asia relax. Makan nasi lemak dulu. Baru serve passenger. Because at that time, kita tak ada pre-order meal. Kita tolak kad, but we got commission. Betul. Nasi lemak. Commission kita banyak time tu. So, you sell. So, daripada row 1 sampai tengah and then cover belakang ke depan, menjual je kerja kita. Dah habis jual, masuk kad, duduk. Dapatlah pula fly dengan si Najib Azami, make up. Najib tadah muka make up. Ya, tutorial pula. Make up artis kan gitu. Cakap makeover. So makeover lah, keluarlah dengan mata hijau kat sini hijau, sini hijau kan. So there's a lot of fun times kat situ. Memang sampailah kita time tu kat LCCT. I pun resign pun masih lagi LCCT that time. Belum lagi kat lain. 3, tak lama. Lepas tu my ex pindah ke Abu Dhabi. Follow. Oh, tu yang resign. Ittihad. Kalau tak pergi Ittihad tu, you InsyaAllah lah, masih lagi lah kot. Mat diri dah kot. Tapi maksudnya kalau dekat AirAsia tu, you banyak bentuk bawa culture MH ke AirAsia. You setuju? Rajin, yes. Culture rajin, yes. Culture organize, yes. Tapi kalau nak kata culture yang macam you nak ubah the new yang fresh bukan MH ni susah sebab dia orang dah ada dia thing. Kita tahulah kita MH macam mana. Ni mesti daripada MH. Mold dia kan. Mold dia kan. Ni mesti ex-crew MH ni. Kita boleh tahulah, differentiate lah. Tapi yalah sekarang kalau tengok kan servis MH servis AirAsia, dia ada macam mold
MH juga sikit-sikit sebab ramai yang kalangan X MH yang masuk yang telah tukarkan, tapi dia masih lagi momentum happy-happy relax tu riang ria tu ada. Tapi at the same time service jaga the way you serve tu masih ada lagi. Sampai kita tengok ke Nairobi tu lagi kan. Dia orang serve macam tak berjalan-jalan, tak bergerak lah kad tu. Dia tak ada rushing, dia tak ada. Dia memang take it easy. Take it easy. Kalau macam kita yang XX crew ni, kita pula yang risau. Okay ke kita makan dulu ni? Kita ni dah sit back sign off, dah nak tarik kad dah. Macam pada orang cakap relax. Tak apa, kita ni dulu kasih aircraft tu. Kalau kita tolak kad tu waktu climbing tu. Zaman kita serve juice. Tak ke kita naik macam ni kan dengan bawa juice jenis ni kan. Nampak air tu dah condong. Serve juga. Tapi kalau macam Asia, tunggulah kapal level off dulu, relax, baru tolak. Very very easy lah. Pada I memang it's fun. Memang betul lah dia punya motor pun, dia punya fun culture pun is fun culture. So I memang suka. I was happy there. Sehinggalah I pergi Etihad, ikut my ex, and then balik. Recently before COVID, I join Amal. Join Amal for a few months lah. Okay tak Amal? Okay. Tapi macam kembali keluar mulut buaya, masuk mulut harimau. Okay. Amal ni mak-mak lah. Mak-mak. Acik-acik. Tapi dia pun budak muda ada tak ada? Ada muda-muda. Tapi waktu batch I tu semuanya ex. Yelah muda pun 30-an lah. 30s, 40s. Tak adalah 18, 19 tak ada lah. Takkan jumpa lah. XX 18, 19 tak ada. Tapi Amal pun tak ada stress. Amal tak ada stress. Flight okay. Service clear cut. Passengers more behave daripada zaman yang I buat Atlanta kan. Atlanta zaman tu 2001. Sorry, 2002. Still kita tak boleh educate passengers how to guna toilet, how to sit down. Sekarang memang passengers waktu I buat Amal ni memang different lah. Different dia memang gap dia besar lah. Tourist agent tu dah ajar semua. Semua behave. You know how to use toilet, tak basah. Dulu zaman-zaman I buat Atlanta tu, Masya Allah, banjir. Tapi Atlanta tu orang Malaysia ke Indonesian? Dia because dia guna kapal Atlanta, tapi pilot Mak Saleh, tapi kru kita. Passenger? Passenger kita. Kita. Tapi time tu tak salah I, was run by DRB Highcom juga kot. At that time, Asia lama. So sekarang buat apa? Sekarang, I. Kelab marhaban tetap masuk. Sekarang saya berada di education line. Sebagai apa? Sebagai I punya job scope ni banyak. So I nak elaborate pun I'm on project basis. So ada project ni, so I buat project ni, project by project basis lah. Tapi it's fun to be there because you settle. You sendiri diri you settle lah, you kat situ, you tahu you dalam community tu. Tak adalah orang cakap apa apa settle. So alhamdulillah selepas COVID tu, actually zaman COVID tu I terpaksa bekerja balik. COVID memang hit you lah. Us. Us. Faham. So both of he was Kapten kebun. Kapten kebun, dia buat kebun kan at that time, buat sanitizing sama. So that time memang hit us. Nobody work. So I have to go out and work lah in a way. So sampailah I sekarang lah kerja. I cakap I grow lah sebenarnya. I grow. I have to say thank you to Malaysia Airlines because this is where I was mold. Kita ni kru ni, you campak mana pun, insyaAllah. Ada saja Allah tu bagi rezeki tu. Ada je kerja yang you dapat.
So alhamdulillah dengan apa yang I ada tu, I duplicate benda tu in me, PR, social skill, how you want to sell things, semua ni kita bawa that skills to a new job. But alhamdulillah lah, my journey tu sebenarnya banyak lah. Struggle. In one job to another job, one job to another job, one job to another job. For the name of survival. Kita memang survival. Tapi Amal kan tak ada lagi panggil. Amal. Sebab waktu dia orang interview Amal tu, I dah put on almost 10 kilos. So I'm here. Dah turun balik dah. I wish that I can fly again. Seriously, I miss flying Amal. Okay. Banyak je budak-budak Amal yang dah fly balik kan. MH, Asia. Tak try Usha lagi nak fly lagi ke apa? Nak, Amal tapi tu. I have to lose. Sekarang kan we are very strict. Alah, makan je sekeping roti sehari. Alah, Kau Kak Ros. Kak Ros lah kena dengar live dia selalu. Ya. Sekeping roti cukup. Itu senior IAA tu. Tahu tak apa. Yes, very nice lady. Sangat-sangat. Jadinya waktu COVID, Mahligai yang dibina waktu tu jugalah. Ya. Terlerai. Terlerai. Dan sekarang saya single. Promote. Why not? Kan? Available. Bubbles. Jadi kepada anda, tak payah tulis komen kat bawah cari dia bang, tolong letak IG dia. Taklah, just my focus is on my children. Sekarang umur berapa lah semua? Your son umur? Okay, my first son just Ingat diri kau, tak nak promote dah bagi. promote. Abang soalan tak habis. Abang soalan tak habis tau. Abang soalan dia tak masuk. habis. Kita tu macam nak faham. Okey lah, promote diri lah. Okey, tinggi berapa? Tak apalah. Kalau stewardess tu tinggi lah kan. Tinggi lah kan. Tapi dah tahu dah umur dah start dengan 4 dah tadi. Empat. Dot. Ya. Anak yang sulung? Okay, anak yang sulung just graduated. Tanya. He is 23 this year. Anak nombor 2, 21 years old. Okay. Going to graduate also this year. Semua boy. Semua boys, semua rugby players. Wow. The first two play for Selangor and Pahang. Ooh. And also yang my third, 15 years old. And my last boy is 9 years old. So all of them are rugby players. Wow. Siapa yang mengajarnya? Actually, I hantar pergi club. Oh, you memang? Memang. Ke bapak dia yang suruh? Tak, bapak dia tak main rugby. Bapak dia main bola je. That's why lah I macam... Bapak dia main bola, bapak dia tak main rugby. So, tapi I suka sebab my first son bila main rugby tu, dia show a gentleman, nak cakap quarterly bukan quarterly. GQ, gentleman quality. So, nak tengok gentleman quality. Because rugby, you need everybody. Bola, selalunya solo kan. Kita tak perasan tak solo. But ramai yang komen kat bawah ni kan. Pemain bola kan. Dia maksudnya kat sini, dia nak abang-abang rugby. Bekas-bekas rugby tahun 1990 tu boleh lah. Yang singgah-singgah tu komen lah kat bawah. Tak komen. DM dia kan penat pula kita orang nak melayan kan. Tapi apa kata abang-abang tu bagi super thanks. Siapa paling tinggi kita konten? Tak gurau. Tak kering gusi duduk sini exercise je ni. Tapi tak ada anak nak jadi aviation? Pilot. Dua orang tu dah macam dah ranum tu. Tak ada. Ranum. Tak ada. Tak ada. Sebab dia macam mana? Dia tak dibentuk untuk jadi pilot. Tak dibentuk atau tak di expose. Didik. Ke dia diam mulut? Tak. Memang tak. Bila tanya, tak nak. Tak ada. Seorang yang first is dia ambil analytical economics. Tu yang jenis yang data-data ni lah. Yelah, ahli politik lah. Dia sepatutnya kerja deadline lah kan. So macam saya cakap, tak nak jadi pilot lah. You dah dapat degree. Oh, you okay? I okay. Dia dah dapat degree. So now you can fly anywhere you want. Because as long as you have degree ataupun you have something in hand lah kan, you can do. Tapi sebab dia tak
Dia setengah macam mana, you tahu tak kalau anak pilot atau anak steward kan, dia mesti akan cakap, oh ni akan ada terkena akan juga. ada macam exposure. Betul. Tapi mungkin my ex-husband ni dia open. It's okay. You don't have to because I'm pilot, you have to be a pilot. Your mom stewardess done it. So dia kata open. Whatever you think you want to do, go ahead, we support. So my ex-husband memang tak pernah menetapkan, okay, kau kena jadi pilot. Atau kau kena jadi doktor, atau kau kena jadi apa. Tak ada. Because my children are all different. Yang first ni, dia analytical. Yang nombor 2, TVET. Dia technician superbike. So dia pergi kursus khas untuk superbike saja. So it's a skill, you know, it's very expensive. Yeah. So dia very expensive. Certificate yang tapi sakit hati bayar yang. Tak, V100 tu bagi kat dia. So dia certificate, tapi certificate dia course dia sama you ambil degree. Yang tu salah kau tu tau. Darah apa B1 tadi kan? Yang inilah ni. Tapi sebab bapak dia rider. Tetap bapak juga yang salah. Bapak dia yang tu bapak dia expose. Expose. Bapak dia naik motor, dia tahu jenis motor apa, semua kau pun sama suka juga tau. Tu macam in blood. So dia buat technician ni. So nombor 3 belajar lagi, nombor 4 masih belajar. So tak nampak ke arah mana? Tak nampak lagi. Tak. I memang let them be whatever they want to be. As long as they are happy, you are enjoying what you are doing. Okay. I very 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 open. I tak ada macam you macam mana pun kena jadi lawyer. You macam mana jadi pilot. Tak ada. Quite open on that lah. Masuk sini untuk anak-anak, anda pertama kali melihat Pak Cik Zarul dengan Abang Sikit. Anak dia Pak Cik Zarul, Abang Sikit. Okay. Sekian. Maksudnya jadi je lah steward. Tak, sekian saja kita punya podcast ke ibu bapaan. Aduh. Dah lari Pak Emma dah ni. Pak Emma. Aduh, ujung-ujung jadi Pak Emma. Aduh. Alah, kan tua sangat kita ni kan. Tapi okey lah, maksudnya kalau anak-anak tengok Borak Langgeli kan, mak aku masuk. Maksudnya kalau rasa nak ambil, bagus 2 orang tu masuk jadi steward, gentleman lagi tinggi nilai dia. MH kan. Nak 3 tahun je, betul dah keluar. Ada lagi 2 orang yang mungkin ke arah aviation lah. Kita tahu kan. Mungkin. Yang tak tahu. Tapi right. tapi sekarang everybody manage themselves. Cuma I manage the smaller ones. Tapi I ada hobi I. Hobi pula. Hobi apa? I sekarang bawa motor juga. Motor apa? Motor. Dah cakap. Perempuan always right, babe. Dia salah yang tu motor. Yang ini macam mana ni? Explain. Sebab okay, bila I dah kahwin, so I tinggalkan dunia pemotoran gitu. Ataupun bila dah jadi kru kan, mana ada masa nak naik motor. So memang tak ada. So bila I kahwin, my ex-husband pun suka motor. So ride together. Ataupun I kadang-kadang Thailand tak sampai, tak berani. Sebab because I ada that feeling, kalau nak naik motor tak boleh naik motor dua-dua. Because anything happen, dua-dua. Anak-anak ni tak ada siapa nak jaga kan. So dia pergi ride. So I jaga anak. Sampailah anak 4 orang. Sampailah terlerai sudah kasih sayang. Boy. Nak jadi penyanyi juga. Kan? Lepas tu I start to have my hobby. That's where I meniti hidup inilah. So sebab yelah, my focus my children and work. And you must have hobby. Hobby I sekarang naik motor. Kelab mana masuk ni? So sekarang Kelab bawa Berjaya. tak juga, sebab I bawa motor Harley. Okay. So dia Club Harley lah. Abang Harley takkan tak ada masuk Jarum. Ini Siti Elizad punya geng, bang. Betul. Siti Elizad. Podcast pemotoran pula dah. Bukan Borak Geli lah. Bila nak habis? Aduh. Pak dah macam ni lah. Pak dah daripada 5, 4, 3. Dia tak naklah Seha jadi ulang lagi. Okay. Apa pun kita terpaksa berhenti kat sini. Eda, terima kasih banyak-banyak kerana sudi meluangkan masa.
Dan all the best to you. Good luck. Thank you so Terima much. kasih kerana Apa cerita luar sahaja- dalam. Apa sahaja so much. yang you nak rancang, nak plan, nak buat, you and your kids, all the best. Thank you. Dan kepada anda yang menonton sampai hingga hari ini dan Yang single. yang single, Tolonglah kawan saya. Cakap bang. tolong kawan saya. Okey, sehingga kita berjumpa di episod yang akan datang. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Bye orang.